And hello, what's up, guys? What's up, guys? Welcome back to Our channel which is Actual Like Podcast. podcast. Aku Mal. Kuatira. Okay, kita dua adalah host anda untuk podcast hari ni. And today is Deepavali. Esok lah, esok. Hari Esok hari ni lah, Dah which is 12. kan? Okay, kalau korang tak tahu lah, korang tak dengar kot, kat luar tu dah macam perang dah kan. Kecoh Lawan betul. sana, lawan sini. Betul. We stay at Dengkel, and yang tahu je tahu lah. Perlu ke mention Oh, Dengkel? kena. Tak payah lah. So tak ada pun yang orang India yang tengok podcast kita, tapi kita just nak ucap Happy Diwali. Diwali. And Tira, Happy Diwali. you ada experience tak macam sambut Deepavali dengan kawan-kawan India hang ke? Tak pernah. Tak pernah. Tapi teringin. Teringin? Uh-uh. Macam kita tengok kat TikTok, diorang preparation diorang macam lain macam. Dia punya kemas rumah tu memang Sama je. Melayu Dengan- tak macam tu sangat lah. Melayu pun sama lah. Sampai Bila angkat, tengok yang ada yang sampai angkat sofa keluar, sampai cuci, sampai Yelah, sebab orang Indian ni kan sebenarnya diorang lagi pembersih daripada kita. Sebab kan diorang nak semayang. Diorang kan semayang kat rumah kan. Korang kita pun Ya semayang kat ke? rumah. Kita pun semayang kat rumah. Kita semayang kat masjid. Kat rumah pun kita boleh semayang apa? Taklah semayang cara diorang Cara apa. diorang. Kan kalau nak semayang kan kena bersih, suci kan. Correct. Ah, Correct us if we We are wrong. wrong. Okay. Anyways, thank you for tuning in to our podcast. So beberapa minggu lepas kita telah membeli iPhone 17 and 17 Plus, 17 Pro. 17 Pro. So kalau ikutkan dah seminggu ke 2 minggu kita menggunakan phone kita ni. Aku rasa seminggu lebih. 2 minggu lebih. Okay, ikutkan dah 2 minggu lebih. Love punya mungkin dah sebulan. Awal awal Lumayan sikit. lambat. So untuk sayangan, ada perubahan tak antara iPhone yang sebelum ni, which is 11, dengan iPhone 12. 17? 12 kita punya 12. iPhone 12 dengan iPhone 17 Pro. Ada perubahan besar tak? Tak pasti sangat lah. Sebab sayang tak explore lagi pun sebenarnya iPhone 17 ni. Masih depends on 12 lagi. Tak banyak explore pun. Kalau nak tengok pun tengok gambar anak je. So Tengok gambar pun tak. the main reason yang you beli phone ni? Tak tahu hype. Because FOMO, guys. Spend Tak for adalah nak- 6k just because of FOMO. 7K lah ni. Ni 7K. Saya punya 7K. Tak, sebab ni 17 ni ingatkan nak buat personal. 12 tu nak buat kerja. Sebab memori 12 pun dah penuh. Betul. So nak tukar kepada 17 lah. Tapi masih tak sempat lagi nak set up. Busy kerja. Betul. Sampai sekarang dah nak dekat sebulan dah masih tak set up lagi. Just share the iCloud dekat Share phone lagi iCloud, satu tu tengok lah. gambar anak je lah. Antara perubahan yang rasa berbeza, macam bila sayang pakai iPhone 11 and then bertukar ke iPhone 17, apa yang ketara lah? Dia punya kamera lah kan. Kamera. Obviously lah. Obviously. Kamera dia nampak macam real gila. Macam tak nampak pun. Macam mana nak cakap? Tak nampak yang kita merakam. Dia more detail lah. Ha, Kalau ikutkan dia more detail dengan
kamera 48 megapixel kan. Tak tahu. Specification dia kita orang tak mahir sangat. Macam aku perubahan ketara untuk iPhone 17 aku ni, kalau dibandingkan dia punya resolution screen lah, which is kalau iPhone 11 iPhone 12 dia just 60Hz. And then bila Love pakai 17, dia 120Hz, which is lagi smooth. Apa Hz tu? Dia punya screen resolution lah. Macam saya scroll kat widget dia tu kan, kiri kanan tu kan. iPhone lagi 17 lagi dia nampak lebih smooth lah kalau korang melihat dengan mata kasar. Kalau aku rakam tunjuk kat korang pun dia tak nampak sangat hertz dia. Dia kena in hand baru boleh rasa ketara dia lah, perubahan dia. And then 12 dengan 17, 12 kalau korang tahu dia punya ni lah notch. Dia punya notch ni sangat obvious and ketara berbanding dengan 17. Kalau korang tengok 17, dia macam ni lah. Kalau terpisah. Kalau korang pengguna 15, 16, mungkin tak rasa perbezaan tu lah dari segi notch. Kalau macam kita orang from 12 to 17 sangat ketara. And then masa wife aku nak beli iPhone 17 Pro ni, masa saya nak beli ni, Love macam risau sikit. Sebab? Kalau macam Love, kalau nak beli apa-apa, Love akan apa orang kata, check dulu dekat YouTube orang punya review kan. Baru beli. Masalah yang ketara untuk iPhone 17 Pro ni, dia punya body dia, kalau korang tengok video-video kalau kat TikTok pun dah ada keluar dah. Dia punya sini screen body dia senang calar. And then diperbuat daripada, korang tahulah dia diperbuat daripada aluminium. Body dia from aluminium lah. So 12 apa? Kalau 12 je, bukan 12 aluminium ni, titanium. Titanium yang biasa kot. Kalau 17 Pro lah. Kalau 17 biasa dia bukan aluminium. 17 Pro is aluminium. So aku pun tak faham kenapa phone mahal-mahal and then Apple terfikir untuk tukarkan body dia kepada aluminium. But buat masa ni nothing issue lah for this thing. Sebab sayang pun dah pakai casing yang agak kukuh, casing secure, casing orang tua orang kata. So I hope body dia akan maintain sama-lamanya lah. Anyways, bercakap pasal phone sekarang ni, kita balik ke zaman-zaman lepas, which is, what is your first gadget or phone? And bila start ada phone sendiri? Lo dulu. Sayang. Okay, kalau Love, kalau aku guys, my first phone, ini tak betul-betul phone lah, macam pinjam from ayah, is Sony Ericsson. Sony Ericsson warna orange tu. Tak ingat lah nama dia. Nanti aku letak gambar lah, korang boleh imagine lah. Tapi dia tak rasa macam phone sendiri pun. Dia just phone tu untuk dengar lagu je. And dia ada satu lagu je guys dalam phone tu. Saya which tahu. is bukan, gila. Itu permainan. Ada? Lagu apa? By the way, yang tahu tak lirik dia macam mana? Apa? Ai. Saya yang tahu macam butterfly. Perang. Kalau korang dengar ni guys sekarang ni,
macam perang, kau tahu tak? Dah 15 minit dah. Ya Tak doh. berhenti pun. Dah sejak pukul 12 tadi. Happy Deepavali. Okay, anyways. Tahu tak lirik lagu tu macam mana? Saya tahu Butterfly je. Tajuk dia Butterfly kan? Betul. Lagu lirik dia macam ni. Ay, I'm a little butterfly. Itulah yang lebih tak tahu lah. Lepas tu? First lah, satu je lagu. Kenapa lu nak dengar lagu tu? Oh, bukan lagu tu. Tak. Itu hang yang nyanyi tadi. Okay, apa lagu dia? Lagu dia is, kalau korang tahu lagu Wings, Opera Hidup. Lagu dia, hidup bagai kau pentas opera. Itu satu lagu je. Aku siap dengar lagu tu and tulis. Speaker bukan dengar, earphone. Bukan speaker. Dengar banyak kali guys untuk tulis lirik tu. Lirik lagu tu masa kecil. Dulu pun saya pun macam tu kan. Dengar satu lagu lepas tu tulis. Dia berulang-ulang lah. And kalau saya tahu, ada juga orang tulis lagu tu and then jual kat orang tau masa sekolah. Jual 20 sen, 10 sen. Untuk kita hafal lah. Untuk bagi kat orang tu lah, untuk nyanyi lagu macam tu. Boleh jual. Masa kecil semua benda boleh buat duit. Sony Ericsson lah. And lagu bila dia dapatnya? Bila dapat? Bukan dapat lah kan, cakap pinjaman kan. Bila? Lama dah. Time tu rasanya darjah 1, darjah 2 macam darjah tu. 1 Hebat. Betul. So, how about you? Kita dulu sampai habis. Itulah dia sampai habis. Tak, sampai ke phone kedua. And then phone kedua je lambat sikit lah. Masa umur dah start tingkatan darjah 6 maybe, tingkatan 1 macam tu. Cousin Love masa dulu, dia ni macam FF sikit lah. Tapi dia berada, but tak senang untuk dia dapatkan sesuatu benda tau. And then one day tu dia maybe on exam, dia dapat a good result. Dengar ni. Macam nak tidur dengan good result. And then parents dia belikan Samsung Corby warna kuning. Apa pelik-pelik, tak pernah dengar nama. Samsung Corby, kau tak tahu Tira? Tak. Samsung Corby tu lah antara the first bagi Love lah. Bagi aku guys, the first phone, screen phone tak ada button. Dia tunjuk lah. And then Samsung Corby tu, Love, dia main depan Love. Dia main depan aku. And aku rasa macam, gempak tu phone ni. Sebab dia phone, yelah macam Love kan cakap tadi, the first screen phone. Macam Love touchscreen lah. Touchscreen. Time tu ada BlackBerry lagi. Time tu kan still button-button. And then itu satu macam the most technology ever lah. And no, the limit is here lah orang kata. And then kita ni orang susah. And then aku pun nak cakap terima kasih lah dekat parents aku. Even aku ni jenis yang kalau nak benda tu nak tau. So tapi parents aku tak belikan pun. Just minta macam tu kan. And then parents aku belikan phone ni, Lenovo phone. Dia warna putih tau. Aku tak ingat dah bentuknya macam mana. Kalau ada gambar aku tunjuk lah kat korang. Lenovo phone. Bukan Lenovo phone, LG phone. Phone LG. Tapi phone tu tak bertahan lama.
Sebab tiap kali macam Love nak download lagu ke apa semua kan, dia akan auto turn off sendiri tau. And then dia restart balik. And then bila Love dah besar ni, masa tingkatan macam tu kan, Love check balik dia punya memory phone tu, besar dia 500 MB je. Memang je auto restart So anyways, apa-apa pun aku nak ucapkan terima kasih kat parent aku lah. Even dia tak semampu mana, tapi dia sanggup belikan aku handphone yang bersize storage 500 MB tu. But aku appreciate lah benda tu. Bila dapat? Lambat lah. Dia tak terus dapat macam tu lah. Mungkin time tu dia dah tingkatan 2 macam tu. Baru dia dapat iPhone LG. LG selalu ada kat mesin basuh TV kan. Ini phone. And then next. Berapa lama bertahan LG tu? 2 minggu kot. Yelah 500 MB kau expect apa? Nak download Angry Bird pun tak lepas. So and then Next phone okay, one day tu dekat sekolah Love ada satu pertandingan yang masa sekolah tu, Ayang dulu ada tak yang jenis kutip-kutip bantuan dekat setiap rumah tu. Itu tanda kat kertas. Kat sekolah Love dulu ada satu macam orang kata bukan pertandingan tau. Dia kira macam siapa paling banyak dapat collect bantuan tu, dia akan memenangi phone. Tapi phone tu just phone dia touch screen juga, but dia macam flip ke atas macam tu. Dia brand Samsung. Lo dapat maksudnya tak dapat. But lo masa kawan lo dapat tu kan, dia umur kat perhimpunan kan. So Love macam bapak gempak sia dapat phone kan masa sekolah kan. And then tu je lah, tak ada dapat phone apa-apa pun. Kawan Love yang dapat phone tu. And then tahun berganti tahun, masa Love tingkatan 3, Love simpan duit raya untuk beli phone. Tak ada fikir nak beli phone lagi, just kumpul duit. And then one day tu masa koko curriculum, kawan-kawan Love mostly semua beli phone. Okay, tu baru betul, Lenovo. Phone Lenovo lah. Mostly dalam 3-4 orang kawan Love memang akan pakai Lenovo tu. So one day tu Love minta parents Love untuk tambahkan duit beli phone tu lah. Love duit raya Love time tu 300, and then parents tambah dalam 500 kot. So phone tu harga dalam 900 ke 900 lah, 900 ke 800 macam tu. That was my third phone. Third phone, which is Lenovo lah. Dia okay. Kali ni this time dia tak auto restart lah, which is gig dia besar. Berapa? 15 gig kot. Time tu 15 gig kira besar kan. So one day tu Love pakai phone tu lama juga, dalam sampai tingkatan 4. Tak. Yelah sampai tingkatan 4 macam tu. Tingkatan 4. And then one day tu Love dah pindah sekolah, which is sekolah ni lah. Dia dah kawan-kawan Love mostly semua dah pakai iPhone 5S, 5C. And then ni satu benda yang agak bodoh lah Love buat kan.
Macam dia cakap tadi, Love jenis yang kalau nak juga kan. One day tu, dalam bilik Love ada dumbbell tau. Sebelum tu Love minta kat parents lah untuk belikan iPhone lah. iPhone 5S. Bodoh kan. Masa kecil ingat harga phone tu dalam berapa ratus je. Berapa ratus iPhone tu? Time tu 5C 5S tu dalam tu mahal. Sama lebih kurang macam harga iPhone ni. 3,000 ke 2,000 something. Serius ah? Mahal ni. Memang bodoh lah. Bila fikirkan balik kan, nak suruh parent belikan iPhone mahal-mahal macam tu kan. Then benda bodoh yang lu buat kat iPhone Lenovo tu kan. Kalau kat bilik lu dulu kan lu jenis yang workout kan. Saya tahu dumbbell. Lu letak phone tu kat lantai. And then lu angkat dumbbell. Lu lepaskan kat phone tu. Lepas tu kan screen crack kan. Lepas tu lu cakap kat parent, alamak, screen tu pecah. Macam mana ni nak guna untuk exam nanti? Nak untuk apa? Time apa? Macam time tuition nanti nak call macam mana ni kan? Supaya parents lu boleh belikan phone baru untuk lu. Bodoh tak bodoh? Bila fikirkan balik macam, benda sih aku buat ni. Kan? So, itu is phone love yang ketiga lah. Jadi dapat tak iPhone-nya? Tak ada. Memang tak lah. Sampai love habis SPM lah pakai phone Lenovo crack tu. Bodoh kan. And then sekarang dah bila ada duit ni, barulah ada Next phone lagi? Next phone lagi dah tak ada dah. Ada lah. Phone 6. iPhone 6. Tu pun beli kat ayah. Sebab time tu ayah ada beli apa? Cellcom punya telco kan. So and then dia boleh dapat free iPhone 6 tu. And then Love nak sangat nak sangat phone ayah tu. Love beli lah kat dia. Time tu dia dah kerja kan. Beli kat dia iPhone 6 tu. Tak sampai berapa tahun, setahun lebih lah, rosak phone tu. Lepas tu lah guna iPhone apa? Lepas tu apa lah? Ni. Xiaomi Xiaomi 90 tu antara phone yang Love sayang gila lah. Which is Xiaomi 90 ni is the flagship killer tau. Harga dia dalam 900 lebih. But dia ada pop-up camera, screen AMOLED. Time tu phone AMOLED yang pakai screen AMOLED ni, phone yang harga 3-4 ribu je. Tapi phone ni tak tahulah apa Xiaomi tu gila sangat. Harga yang 900 ke 1000 macam tu boleh pakai screen AMOLED. Which is good investment lah. Kan? Beli kan. Sampai sekarang Love pakai phone tu just untuk bayar pay later lah. Shopee pay later. And then bila gunakan balik je macam dah lagi-lagi lah. So itulah. Next phone ni lah. iPhone 12 pakai duit KWSP masa COVID dulu. Shout out to Wani dengan Syafiq anak Indi, Syafiq Syami. Dia teman Love untuk beli phone ni. Time tu lu keluar duit tu 10,000. Itu 10,000? Tak lah, lu keluarkan 10,000. And then bawa lah 4,000. Pergi beli itu, belagak macam orang kaya. And then itulah. Then 17 lah. That's all. So how about you?
You got 5 minutes total. Lama betul kita. Okay. So first phone sayang, saya tak ingat, tingkatan 3 kot saya dapat first phone. Samsung. Lambat je tingkatan 3. Sebab Habis sebelum ni main apa? Main waktu seremban, congkak je ke? tak tahu, tengok TV lah, main kat luar. Oh, macam budak-budak normal lah. First phone Samsung. Masa tu sayang baru balik sekolah. Dulu kan di sekolah naik bas kan. Masa tu saya dah naik bas. Lepas tu ayah cakap, tiba-tiba datang panggil. Cakap, special. Macam balik dengan ayah nak belikan phone untuk kau. Masa tu Echa pun ada. Jackpot ke? Kak, jom kita pergi beli phone. Beli dekat kedai bawah kat sebelah Kushuki tu. Oh, okay. So masa tu saya pilih Samsung. Tak tahu model apa, tak ingat lah. S700 tak tahu, tak ingat. Masa tu harga tu phone tu 700. Oh, time tu a lot of money gak lah 700 tu. Mahal gak. Happy gila lah. Tak pun sebab sayang tak mengharap pun. Tak sayang sebab sayang tak minta pun. Oh, tak minta. Sebab ayah yang nak belanja sangat. Ada juga. Tapi mak tak bagi kan. Baik-baik beli benda lain kan daripada 700 tu kan. Tapi ayah nak belikan juga untuk saya dengan Echa. Maybe kesian lah. So dapat lah first phone. Yelah, umur dah tingkatan 3 tak ada any of tak ada interaction dengan social media ataupun atau gadget, agak pelik lah. And then tu saya guna sampai tingkatan 5. Lama siap. Dia punya gap antara different phone tu pandai jaga. Lama tu. Nak bandingkan aku bapak lah. Lelaki kan. Lepas tu dah masuk kerja, iPhone 7. Terus iPhone 7 nak? Terus iPhone 7 beli. Kumpul duit, beli. Beli sendiri tak? Beli sendiri tak? Beli online. Online? Oh, zaman dulu kan macam ada orang beli iPhone IG, murah, iPhone RM1 semua tu. Tapi bukan RM1 lah. Beli berapa iPhone tu? 3,000 lah dulu. Ya? 7 3,000? Tak ingat lah. Yelah dulu kan 3,000 kot rasanya iPhone 7 tu. So pakai-pakai. Tak risau scam ke apa? Tak. Beli kat IG. Sebab komen tu okey. Beli kat siapa? Dulu tak ingat lah nama IG. Tapi antara yang famous juga lah. Famous lah dulu. Famous. Faham. Lepas tu second phone saya pakai. Berapa lama 7 tu? 3-4 tahun ke lah. Oh, lama. Okay. Lepas tu saya pakai iPhone 10. iPhone 10 yang X warna Max. gold tu. Yang kamera. Tak nampak pun. Dia kan saya pakai masa saya kerja Starbucks. Itu pun beli online juga. Time tu berapa harga dia? 4,000 kot. Banyak duit. Guna time kerja kak. Masa time tu guna 2 phone juga. Beli tu sebab ni lah, kerja dengan personal. Ingat kan? End up tak guna pun. Gunalah. Okay. Cuma bila dah lama-lama tu iPhone 7 tu buang lah. Tinggal iPhone 10. Buang ke? Bukan jual kat abang hang? Ya. Sebab jual tu lah, beli deposit untuk beli apa? 10 Max. Bukan. Deposit tu beli untuk iPhone ni. Yes. Sebab masa tu dah guna 2 iPhone. Rasa macam. And then mana iPhone 10s Max tu lah? Tak tahu gimana. Rasanya jual kat Balong juga rasanya. Oh ya. iPhone 7 tu rasanya tak ada siapa nak. Memang dah arwah dah. Arwah So iPhone 10 tu dah pakai. Tapi nak beli iPhone 12. iPhone 10 tu sekejap je pakai. Setahun lebih je kot rasanya. Sebab macam tak best lah.
Dia macam besar sangat time tu. Hmm. Lepas tu iPhone 12 keluar. So lepas tu Balong nak pakai 900. 1000 lah, 1000. Saya jual kat dia. Tapi dapat 900 je. Syak 100 lah. Shot 100 nak beli iPhone 12 ni. Aduh. iPhone 12 ni dulu murah lah. 4,000 lebih something kat macam tu. iPhone 12. Lepas tu iPhone 70 Pro Max. Pro sorry. Gap antara 12 dengan 17 Pro ni berapa lama? 3 tahun. 3 tahun. Okay lah. Valid. Tu je lah. Sekejap lah. Oh, tak sampai 5 minit cerita dia. Easy. Sebab saya tak banyak cerita. Betul. So saya pernah dengar tak macam orang cakap kan, jangan cakap kat barang kau ni nanti problem, rosak. Macam orang dia kata macam kereta kan. Nak survey kereta baru semua. Orang kata kau jangan cakap depan dia Tidak merajuk. Betul. Baru-baru ni Love kat tempat kerja dia cakap macam phone 17 ni lagi gempak daripada Apple 12 kan. And then pagi tadi Love nak try kamera ni, dia tak boleh nak fokus dah. Dah merajuk pula phone ni. So benda tu bukan hoax lah. Betul lah. And so kalau korang nak beli apa-apa yang baru, jangan cakap kat benda yang lama, barang yang lama. Risau je merajuk lah kan. So itu saja. Itu saja untuk hari ini. Kalau korang suka dengan podcast hari ini, jangan lupa like, share and subscribe our YouTube channel. Kita dah ada 8 subscriber. Thank you guys for watching, and I hope you guys having an amazing day. As always, keep supporting us, and see you guys on the next pod. Bye-bye. Bye. Bye. Happy Diwali. Yeah.